Tahukah anda di Tanah Suci juga ada pengakap tau? Mereka ni dikenali sebagai Saudi Arabian Scout Association. Mereka bukan sekadar sukarelawan biasa tau. Mereka adalah belia yang terlatih membantu kelancaran dan kemudahan semua jemaah yang datang ke Tanah Suci. Contohnya, menjaga lalu lintas, menguruskan kerusi roda untuk jemaah yang tidak berkemampuan. Korang semua boleh jumpa ahli pengakap Saudi ni di sekitar Masjidil Haram dan di sekitar Masjid Nabawi. So yang ahli pengakap tu kena bangga tau jadi seorang ahli pengakap ni, sebab kalau kita pergi mana-mana pun kita akan jumpa ahli pengakap. So dah dapat sesuatu? Sila komen tahu.